Awak ni, dia laju payah saya. Minta izin dia. Aduh, saya bukan apa. Ayuh awak tu, awak tahulah ayuh awak tu macam mana. Alah, tolonglah. Awak sayang saya ke sayang ayah saya? Apa pula kamu begitu? Takkan saya sayang ayuh awak. Awak pergilah minta izin dia. Okey gini, saya minta sekali je izin ayuh awak. Kalau tak jadi memang tak lah. Okey, terima kasih awak. Okey, sama-sama. Jom. Aduh, macam mana pula hari ni? Aku tak mau pergi weh. Ni jadi ke pergi rumah si dia tu? Tahu dah ni. Rasa macam tak sedap hati ke. Ni pun rasa macam tu. Sebab kita ni orang susah. Betul. Betul, kita orang bukan senang. Tapi sebab cinta, memang sanggup. Ini bukan apa. Tapi takut emang dihina sebab tidak sekufu. InsyaAllah ni family dia okey. InsyaAllah. Okey lah nak. Hati-hati. Macam ni ke nak jadi calon menantu aku? Kau kerja apa? Gaji kau berapa? Saya kerja dekat supermarket. Gaji RM1,500. RM1,500 je? RM1,500 tu aku buat sedekah je lah. Alah sendiri tu miskin. Jangan berani-berani dekat dengan anak dara orang. Saya beli usaha untuk selesakan anak uncle. Selesa? Aku dengar orang panggil aku uncle pun aku duga dah. Ni mesti mak ayah umur tak ada pembelajaran tau. Pakcik! Pakcik nak hina saya boleh. Pakcik nak jatuhkan saya boleh. Tapi jangan sekali-sekali sebut pasal mak ayah saya. Pakcik ni memang ada kekayaan. Memanglah belajar tinggi. Memang tahu cara macam mana nak kaya. Tapi satu je pakcik lupa. Pakcik lupa belajar adab. Benda yang paling dahulu kan sebelum ilmu.